Kalau korang baru nak mula atau nak rasa income yang kedua, inilah platform yang terbaik untuk korang. Kalau korang nak tahu, ramai trader-trader yang baru nak start trade, diorang tanya saya, diorang tanya pendapat saya, sama ada diorang nak start trade sendiri ataupun join untuk PAM account. Jawapan saya simple je. Kalau diorang tak ada experience, zero, better diorang join PAM account. Antara sebab untuk diorang join PAM account, sebab yang pertama, diorang tak perlu habis masa yang terlampau banyak untuk nak belajar benda yang baru. Sebab yang kedua, diorang tak perlu pun habis modal yang terlampau banyak. Sebab yang ketiga, kau tak perlu pun stres dalam trade ni. Biar je orang yang berpengalaman handle korang punya account. Sebab yang keempat, risiko terkawal. Biar diorang je yang handle risiko korang. Dan sebab yang kelima bang, potensi grow dengan konsisten. Sebab akaun korang dah follow trader yang proven, yang ada experience dalam trading ni. Kalau korang baru nak mula atau nak rasa income yang kedua, inilah platform yang terbaik untuk korang. Kalau korang nak tahu, aku dah bantu ramai orang daripada akaun kecil grow sampai ke besar, grow sampai jadi stabil account, sampai ada yang tambah capital dalam akaun trading diorang sendiri. Jadi bang, peluang dah ada bang, tinggal korang je nak grab. Okay?